Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mursyid Muhammad, itu founder dan CEO kepada Intraday.my, media pasaran keuangan nombor 1 di Malaysia. Okey, so lama dah saya tak buat video. Saya ingin kembali sharing dengan hampa, okey, pengalaman saya dalam bidang trading ni. Sebab saya trade, bagi sesiapa yang dah lama tahu, saya trade sejak tahun 2006. Okey, so sekarang ni pengalaman saya dah sekarang ni tahun 2026. So dah hampir 20 tahun lah pengalaman saya dalam bidang trading ni. Okey. Dan banyak saya rasa POV ataupun sudut pandangan saya sebagai orang yang dah lama dalam bidang ni, banyak benda yang saya boleh sharing dengan hampa. Okey, tambah-tambah kita melalui banyak era zaman di mana banyak berubah lah kita panggil. Okey. Dan pengalaman-pengalaman saya ni menyebabkan sudut pandang saya dalam bidang trading ni berubah. Okey. Saya melalui banyak zaman, iaitu zaman daripada dulu, zaman orang kenal trading dekat forum. Okey, lepas tu Facebook group. Okey, lepas tu lepas PKP ramai orang dalam Telegram kan, Telegram. Okey, YouTube apa semua. Lepas tu sekarang ni dah ke TikTok pula. Okey, so banyaklah platform berubah, indikator pun berubah, macam-macam jenis ada, teknik pun berubah, okey. Dan cara orang masuk market ni pun berubah lah, okey. Dan sebenarnya dalam perubahan tu, satu benda yang masih sama. Masih sama yang saya tengok, sama je daripada 20 tahun dulu sampai sekarang ni. Okey, masih sama, iaitu apa? Kesilapan trader. Kesilapan trader masih benda yang sama. Okey. Okey. Pertama sekali, okey. Apa yang saya tengok? Trading ni bukan sekadar buy sell. Kita tengok ramai orang, saya cerita ni untuk orang yang baru jugalah. Yang baru nak terlibat kan, yang baru nampak benda-benda ni, trading semua ni kat TikTok kan. Dia rasa macam benda ni just macam buy sell, lepas tu boleh kaya, senang. Okey. Benda ni sebenarnya bukan sekadar buy sell, bukan sekadar hampa deposit duit dekat broker, lepas tu install app MetaTrader, lepas tu hampa trade, agak-agak nak naik hampa buy, agak-agak turun hampa sell, okey. Lepas tu kalau untung seronok lah, kalau sedih rugi kan, okey. Mengadulah kat trade lah, mana lah kan, zaman dah ni popular trade apa semua kan, okey. Sebab saya heran kan, duit yang hampa penat-penat bekerja, hampa simpan, lepas tu bila hampa tengok orang ceburi bidang trade ni, hampa rasa macam senang je nampak buat duit. So hampa pun ambil duit tu gamble. Yang tu benda yang masalah. Ramai sangat, tak kisahlah Gen Z ke apa semua yang terlibat dalam trading ni, dan mereka tengok dengan cara yang salah. Okey, sedangkan benda tu bukan sekadar berapa banyak duit yang hampa ada. Benda tu hampa ada duit sikit pun tak apa. Tapi kalaulah hampa guna cara yang betul, okey, ada jalan yang betul, hampa boleh berjaya dalam trading ni. Sebab trading ni dia perlukan masa, okey, perlukan masa, perlukan usaha, okey, dan bila hampa nak berjaya tu, banyak phase yang perlu dilalui. Bukan sekadar macam tekan buy sell, lepas tu kaya. Lepas tu senang, bawa kereta sport kan, kereta supercar apa semua kan. Okey, duduk kat Dubai. Contoh. Okey, benda tu tak semudah tu. Okey, tapi ramai orang yang tersilap langkah yang menyebabkan dia membazir banyak sangat masa dalam bidang ni. Sedangkan dia nak berjaya memang perlukan banyak masa sikit. Perlukan masa untuk berjaya. Tapi kalaulah dia involve dalam trading ni cara yang betul, saya rasa dia ada peluang yang banyak untuk berjaya lah. Okay. Sebab dalam bidang ni kalau hampa tengok kan, ada dalam financial market ni kan, satu bidang market yang sangat besar, okay, di mana hampa punya decision buy and sell tu banyak involve, banyak faktor. Ada central bank, ada institutional fund, ada hedge fund, lepas tu data ekonomi yang selalu keluar lagi, dengan kadar apa, Fed punya decision untuk interest rate banyak, maksudnya jutaan decision yang mempengaruhi harga tu. Di mana kalau contohlah kita just masuk setakat campak 10-20 dolar dan kita trade dengan harapan nak kaya, benda tu memang bermasalah dan hampa akan give up satu hari nanti.
Tapi kalau orang tu walaupun dia campak 10-20 dolar, tapi dengan mindset yang betul, dengan cara yang betul, dia boleh berjaya. Sebab saya dah laluinya. Saya pun sama je macam hampa dulu. Okay? Tapi saya dah lalui banyak. Dan masa zaman saya tu tak ada noise yang banyak macam sekarang. Okay? Still banyak ilmu yang saya rasa memang saya involve diri saya dalam ilmu tu menyebabkan lahirnya saya macam sekarang ni. Okay? So, bila dah lama lah market ni, perkara kedua yang saya nak share dengan hampa, bila lama dah market ni, baru yang saya sedar. Setup ni sebenarnya bukan segala-galanya. Yang ni saya nak bagi tahu hampa. Setup ni bukan segala-galanya. Sebab zaman saya dulu, okay, walaupun Trump dia menang pilihan raya presiden, okay, tapi dia tak jadi presiden kali kedua kan, okay. Lah ni dengan Trump, dengan Selat Hormuz, dengan krisis geopolitik, okay. So bukan segala-galanya tentang teknik, okay. Setup, bukan segala-galanya tentang tu, okay, okay. Sebab macam-macam jenis teknik ni. Kalaulah kita ni tak faham apa yang jadi dalam market, tak guna pun sebenarnya teknik-teknik tu kan. Teknik-teknik yang ada tu tak guna. Okay? Tak jadi apa. Sebab apa? Sebab market ni dia sentiasa berubah juga. So bila berubah, kita duk tunggu satu jenis setup je. Tapi tiba-tiba dah setup tu jadi lain dah. Tapi kita tengok dulu, mungkin 1 tahun lepas kita untung. Tapi tahun ni bila Trump jadi presiden, bila ada krisis geopolitik semua, kita selalu rugi. Itu nampak tak masalah. Okay? So disebabkan itu, setup sebenarnya bukan segala-galanya. Apa kena faham betul-betul dynamic market ni. Apa benda yang menyebabkan dia bergerak. Okay. Apa faktor. Okay. So, semua benda-benda tu perlu faham lah. Okay. Iaitu hampa kena faham. Iaitu perkara ketiga yang saya nak cerita dengan hampa kena faham. Fundamental. Fundamental. Nama pun fundamental. Iaitu asas kan. Asas cerita di sebalik chart. Okay, sebab chart ni bukan sekadar macam candle naik turun je apa nampak, ataupun harga tu naik, harga turun, lepas tu membentuk candle apa semua. Lepas tu tengoklah macam-macam lah, doji punya candle lah, okay, pattern falling wedges lah, apa semua. Bukan sekadar benda tu, sebenarnya ada cerita yang membentuk candle tu. Bila kita tak faham cerita apa yang jadi, teknik kita pun kadang-kadang kita goyang. Okey, yang tu yang saya kebanyakan saya tekankan kepada orang. Tak kisahlah apa nak guna teknik apa, guna indikator apa, tapi fundamental, kefahaman fundamental di sebalik chart tu. Apa cerita dia? Faham tak benda tu? Kalau kita tak faham kenapa market naik, kenapa market turun, macam mana kita nak trade? Okey, kita just berpandukan kita punya technical analysis saja. Tak boleh. Sebab banyak kali saya tekankan kepada sesiapa lah yang follow saya dah lama. Okay. Fundamental ni, cerita di sebalik chart, kita boleh tahu benda tu sama ada dalam short term, long term ataupun medium term. Kita boleh buy ataupun sell. Tapi technical adalah teknik di mana kita nak dapatkan harga yang terbaik. Contohlah kalau benda tu nak naik harga, kita kena tahu kita boleh beli pada harga apa? Harga yang murah. Benda naik harga, kita mesti cari harga yang murah. Takkanlah kita nak beli harga yang mahal dan jual pada harga yang murah, kita akan rugi, betul tak? Okey, disebabkan itulah maksudnya kita kena betul-betul faham apakah cerita di sebalik chart ni. Okey. Dan benda keempat yang saya nak share dengan hampa iaitu risk. Risk management sebabnya yang menentukan berapa lama kita boleh berjaya dalam bidang ni, berapa lama kita boleh kekal dalam market. Sebab apa? Sebab katakanlah hampa mempunyai teknik yang betul, okey, cara trade yang padu, okey, kelengkapan trading yang mantap, monitor banyak apa semua kan, okey, setup yang cantik merasa. Tapi kalau risk management tak betul, so benda tu jadi masalah juga. Sebab apa? Sebab dia macam ni. Kalau risk management tak betul, katakanlah hampa ambil risiko, hampa ambil risiko, okey, dan benda tu hampa untung banyak. Tapi kadang-kadang hampa ambil satu risiko, okey, dan benda tu menyebabkan hampa rugi banyak juga. So hampa tak konsisten. Bila tak konsisten dalam perjalanan journey sebagai seorang trader ni, hampa akan melingkup, hampa akan give up.
Okey, sebab kadang-kadang okey, untung tak untung, untung tak untung. Lama-lama dia fikir, benda apa yang aku buat ni dah dekat setahun. Untung tak untung, untung tak untung. Sedangkan benda yang dia perlu adjust hanyalah cara dia ambil risiko. Risk management. Betul tak? Okey? Daripada situlah kita kena faham kenapa risk management tu sangat penting. Sebab benda tu bukan hanya berkaitan dengan trading kita, dia berkaitan dengan result yang akan menyebabkan kita ni serabut sebab dah lama sangat dalam bidang ni tapi tak berjaya. Okay? So, risk management satu benda yang sangat penting yang hampa kena ambil kira. Okay? Dan yang terakhir, semakin lama saya dalam market, dah dekat 20 tahun dah, semakin saya hormat kepada market. Okay, apa maksud tu? Maksud dia sebabnya market ni tak pernah tahu pun. Okay, kita ni ada masalah duit, kita ni nak kena cari duit lebih, kita ni nak buat benda portfolio kita berkembang berapa persen kita target apa semua. Market sebenarnya tak pernah kisah. Dia akan ikut cerita dia saja. Kalau kita nak market ikut kita dah buat, kadang-kadang kita akan komplain. Dalam trading, sepanjang trading ni kita akan komplain. Aku dah ikut cara yang betul. Cara risk management yang aku buat. Setup trading yang aku buat. Tapi kenapa market tak ikut aku? Kenapa price tu dia langgang juga? Sedangkan resistant kat sini. Itulah disebabkan apa? Disebabkan market tak pernah kisah pun hang punya resistant ke, hang letak satu garisan resistant yang tebal ke line kan, dekat MT5 tu letak line tebal kan. Kalau tebal ni dia tak boleh tembus ni kan. Okey, letak support satu garisan ataupun mark pakai box kan. Okey, box ni sini zone ni tak boleh tembus. Kena buy dekat sini kan. Kadang-kadang dia langgang macam tu saja. Sebab apa? Sebab market tak pernah kisah pun. Jadi, bila kita trade, kita perlu pertimbangan yang sewajarnya. Okay? Jangan gambling. Okay? Sebab market tak pernah kisah pun. Hang pangkat apa, hang duduk dekat mana, duduk Dubai ke, hang trade daripada Dubai ke, hang trade daripada Malaysia ke, hang trade daripada London ke, market tak pernah kisah. Dia bergerak ikut dia saja. Okay? So, jadi, inilah benda yang hampa kena ambil tahu. Okay, yang saya nak share dengan hampa. Okay, dan saya juga nak share. Okay, saya dah buka balik iaitu Hustle 24 Hour membership. Okay, hampa boleh tengok dekat sini. Dekat sinilah siapa yang baru, kalau ada niat nak belajar, okay, nak belajar cara yang betul, belajar indikator motion magic line dipadankan dengan fundamental analysis, dipadankan dengan risk management yang sesuai. Sebab teknik yang saya ada ni lengkap dah semua. Okey, dan sesiapa yang masuk Hustle 24 Hour ni, maksudnya dia masuk apa? Dia masuk satu community trading yang dah lengkap di bawah bimbingan saya. Okey, dia boleh belajar daripada zero. Kalau hampa tak faham apa semua pun tak ada masalah. Boleh belajar daripada zero sebab kita ada step 1 asas belajar trade. Okey, lepas tu kita ada step 2, nampak ni, teknik trade guna indikator motion magic line. Lepas tu banyak lagi, kita ada sesi-sesi Zoom yang kita sentiasa ada. Kita ada Q&A, kita ada tempat bertanya, kita ada semua tempat yang kita bantulah. Okey, tim saya pun ada dekat sini untuk bantu hampa dalam trading. So sesiapa yang dah lama minat nak belajar kan, sebab kalau contohlah ya, saya saja sharing dengan hampa dekat YouTube ni, dekat video ni saya saja sharing tapi saya tak bagi apa-apa solution, ramai akan message. Okey, apa solution dia? Kami nak belajar, kami nak tolong, kami nak tuan Mursyid guide kami. Okey. So saya sediakan satu solution. Saya akan share banyak lagi dengan orang yang join YouTube channel saya ni. Okey. Banyak lagi ilmu-ilmu. Tapi kalau contoh nak live dengan saya, nak Q&A session dengan saya, nak ada access kepada saya, okay, hampa boleh join Hustle 24 Hour, di mana dekat sini kita dah tunjuk benda yang lagi lengkap, teknik indicator motion magic line, okay, indicator pun kita bagi, okay, dan macam-macam lagi lah, kira lengkap lah, A to Z lah, kira senang. Okey, sesiapa yang berminat, saya tak paksa.
Tapi kalau contoh hampa dah berminat lama dah, daripada hampa rugi duit, okey, duk trade lebih kurang saja, duk tikam-tikam, gambling bersemua, hampa invest dalam ilmu, okey, dan sangat affordable, di mana dekat semua benda ni kita akan belajar selama setahun. Setahun tau belajar. Okey, saya akan guide, don't worry. Okey. Hampa akan berubah lah cara hampa trade kalau hampa join Hustle 24 Hour Familiar ni. Okey. So jadi terima kasih yang tengok video ni sampai habis. Okey, jadi jumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, jadi stay tune. Assalamualaikum, ciao dan bye-bye.